Hai, Assalamualaikum. Hari ni projek menukar aircon rumah outdoor ataupun kompresor. Kompresor lama rosak, so aku akan tukar yang baru. Ni pun bukan baru lah, second hand. Yang ni dia punya tinggi sikit, kompresor size dia tinggi sikit. So cooper pipe tu pendek. Yang lama dia kecil sikit kompresor. Walaupun sama ya, 1 horsepower juga. Okey, sebelum kau orang sambung ni, cooper ni kena potong dulu pakai ni, cooper pipe cutter ni. Cara dia macam ni. Kau nak pusing ke belakang ke depan pun sama je. Pusing, lepas tu ketatkan balik. Pusing, ketatkan balik dia punya tu kan. Dia punya bulat yang adjust, dia punya mata cutter ni. Sampai dia putus lah. Okey, akhirnya putus juga. Potong yang depan yang flaring lama tu. Dan aku akan buat flaring baru lah. Potong pipe low dengan high pressure ya. Dua pipe kena potong, besar kecil tu. Ni pipe baru, sambungan pipe barulah. Okey, pipe ni kepala dia kita kena besarkan dengan menggunakan alat ni, ni tools ni, untuk besarkan kepala yang pipe baru tu kan. Sebab nak masukkan dengan yang pipe yang lama, dengan juga menggunakan ni, alat ni. Alat ni adalah boleh untuk flaring cooper pipe dan clamp ya, untuk kita ketuk. Ketuk nanti. Lebih kurang macam ni, ikat, tengok saiz lah. Pipe size dia ada tu, pipe tu 3/8 inci apa semua kan. Dia ada tulis saiz dia. Untuk 1 horsepower ni lah saiz pipe dia. Okey, masukkan ni, lepas tu ketuk kat atas tu dengan hammer. Dia sampai yang aku tunjuk tu, sampai situ. Dia ada hard limit dia kan. Dia saiz pipe dia. Ni aku dah ketuk, batang tu dah masuk dalam pipe cooper tu, dah mengembang. Kalau kau nampak pipe cooper pipe tu dah mengembang. Okey, dua-dua pipe aku dah besarkan dia punya kepala, kembangkan. Kecil dan besar ya. Okey, masukkan macam ni. Lepas tu kena welding lah atau brazing. Kepala tadi dah besarkan, dia senang masuk lah dengan pipe lama tu. Senang kerja untuk brazing lah. Ni pipe dah siap sambung. Aku tak tunjuk lah brazing tu. Macam ni lah, siap sambung. Ni dia gas untuk ni lah, torch untuk ni brazing dengan menggunakan ni cooper stick ni. Okey, untuk flaring ya, flaring pipe yang hujung yang bersambung dekat kompresor tu aku tak ambil. Ni aku terus tunjuk video masukkan gas lah. Kompresor ni gas dia memang dah habis terus, kosong. So kena masukkan gas sebanyak lebih kurang 1 kilo lah. 1 kilogram. Ni adalah aircon lama ya, R22, gas R22. Okey, masukkan gas, cukup kapasiti 1 kilo. Tengok dia punya reading gauge dia, berapa PSI dan ampere dia dekat multimeter. Okey, selamat mencuba.